Hai semua. Okey, hari ini saya akan membentangkan manual penggunaan kit saya iaitu kit March Mantan. Okey, apa itu kit March Mantan? Okey, kit March Mantan ini merupakan gabungan nama daripada kata majmuk mantap. March Mantap. So, March Mantap ini adalah singkatan daripada majmuk mantap. So terlebih dahulu saya Lisha Jayabari ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Jai kerana yang pertama kerana memberikan saya peluang untuk ke Madani berkhidmat misi sukaran siswa YSS ASEAN peringkat antarabangsa selama 16 hari. Yang kedua, terima kasih kerana sudi memberi ruang untuk menjalankan pembentangan ini secara maya iaitu rekod dan menghantar kepada Encik. Terima kasih Encik. Dan minta maaf kerana menyukarkan proses penandanan Encik. Semoga Encik dimurahkan rezeki. Okey, tersambung kepada pembentangan saya iaitu manual penggunaan kit March Mantap. Okey. Di atas iaitu di sini anda boleh melihat berbagai aplikasi di sana yang bermula daripada background, YouTube, Gimki, Bluecurd, Anyflip, Kumu Space dan lain-lain lagi. Dan itulah menjadi sumber ataupun aplikasi dalam membina kit March Mantap ini. Okey, untuk pengetahuan semua, kit March Mantap punya medium utama adalah Journaly. Okey, tujuan saya memilih Journaly adalah yang pertama, itu merupakan kali pertama saya menggunakan Journaly. Dan yang kedua, saya mendapati Journaly mempunyai variasi template yang boleh digunakan dan tidak memerlukan saya untuk mencari audio tambahan sebab dalam Journaly itu sendiri dah ada template dengan audio sendiri. So, saya hanya perlu mengubah suai mengikut keperluan dan kehendak saya sahaja. Okay. Seterusnya, saya bersedikit tentang pengenalan diri saya iaitu saya pengasas kepada Kamachman, Lisha Jayabalan daripada Uni Bahasa Melayu 3, ambilan September 2021, Julai 2026 dan kod kursus adalah PMMB 3273 di mana kursus inovasi digital dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dengan slogan dunia digital ialah dunia yang penuh warna dan eksplorasi, maka mari sama-sama kita mengemari di Kamachman. Okey. Ini merupakan muka hadapan aplikasi Kamachman dan di sini anda boleh lihat ini merupakan halaman utama yang dimana di tapak Journaly ini untuk akses ke aplikasi-aplikasi lain. So mari kita mengembara ke aplikasi-aplikasi lain ataupun halaman-halaman lain yang terkandung di Kamachman ini. Okey. Di sini, selepas anda melihat halaman utama, anda akan ke peta misi Kamachman di mana peta misi Kamachman ini terbagi kepada 4 iaitu 4 misi yang berbeza dan 4 misi yang akan dilalui oleh murid sewaktu bermain dalam misi Kamachman ini terdiri daripada peringkat mendapat pengetahuan dahulu tentang apa itu kata majmuk mantap yang terdiri daripada akronim, lagu, buku penceritaan dan lain-lain lagi. Kemudian diikuti dengan kapal karam bahasa, duyung misteri dan gunung cabaran di mana murid akan bermain sambil belajar dari aras pembelajaran yang berbeza daripada aras yang paling rendah, paling mudah ke aras yang paling susah. So mereka akan melalui 4 misi iaitu paus pengetahuan diikuti oleh kapal karam bahasa, yang ketiga diikuti oleh duyung misteri dan yang keempat ialah gunung cabaran. Okay, so mari kita lihat ke misi pertama iaitu paus pengetahuan. Okay. So cara bermain adalah setiap kali pelajar ataupun murid ingin main, dia akan lihat satu manusia tanpa muka pegang surat atau pegang surat khabar dengan ada nama misi-misi dan juga ada peta misi. So, pelajar perlu tekan di misi satu tu untuk ke misi satu dan akan dapat sedikit takrufan ataupun peringatan untuk setiap murid baca apa yang perlu belajar di setiap misi sekaligus tu cara mereka ke misi-misi tertentu. Okay, contoh sekarang ini mereka perlu tekan dulu di misi 1.
Tekan dulu. Satu baru mereka akan ke buku tu. Dalam buku tu mereka akan ada pentakrifan di mana sebelum anda ke paus pengetahuan, anda perlu membaca cara penggunaannya ke paus pengetahuan. So lepas saya klik kat button yang coklat tu, mereka akan melihat satu kad. Tangan manusia tengah pegang kad di mana akan memberikan takrifan tentang apa yang mereka akan lakukan di setiap misi. Contohnya di misi paus pengetahuan, mereka akan mempelajari apa itu kata maju mantap, apa itu konsep kata maju mantap, dengan termasuk dengan contoh ayat dan mempunyai teknik jalan cerita untuk mudah mengingati kata maju mantap menggunakan kaedah cerita akronim dan juga lagu. Okay. So ini merupakan misi pertama iaitu paus pengetahuan di mana ia diakses melalui aplikasi Kumu Space. So di halaman pertama tu, seperti anda lihat, sebelum anda akses ke misi pertama iaitu paus pengetahuan, anda akan mengisi data-data penting seperti nama, ataupun memberi pilihan sama ada nak tutup kamera atau tidak, ataupun nak tutup mikrofon atau tidak. Kemudian tekan button join space untuk ke Kumu Space. Okay. Lepas itu, di misi 1, paus pengetahuan, anda akan melihat pelbagai aplikasi lain seperti YouTube, AnyFlip yang mengandungi lagu dan video menarik untuk memahami kata maju mantap dengan mudah. So di sini anda perlu tekan video-video dah masuk, mesti ada lagu mainkan. Ada lagu kata maju mantap, ada buku AnyFlip yang ada jana cerita, akronim untuk mudah mengingati kata maju mantap. Dan di sini, guru boleh memantau di mana kedudukan pelajar melalui peta umum rangka rumah ini. So dia akan kawal dan akan tahu dan dia boleh juga kick sekiranya pelajar itu kacau pelajar lain. So dia cikgu untuk boleh memantau sepanjang masa. Okay, itu kelebihan di Kumu Space. Okay, yang kedua adalah di misi yang kedua iaitu kapal karang bahasa di mana murid akan meneroka berbagai contoh kata maju mantap melalui aktiviti interaktif dan permainan bahasa yang menyeronokkan. Di mana mereka akan menguji pemahaman mereka di misi 1 iaitu paus pengetahuan melalui aktiviti interaktif tahap mudah sebelum ke tahap permainan sederhana dan susah. Mereka kena klik pada gambar kapal karam itu untuk ke Blue Card. Okay. Yang kedua ni, untuk misi kedua ini dibina berasaskan Blue Card. Blue Card ni dia seperti sama similarity seperti Quizzes, tapi Blue Card juga mempunyai sekiranya didaftar menggunakan akaun guru, akaun ID5 mempunyai banyak kelebihan. Dan di misi 2, kapal karam bahasa ni murid perlu menjawab bentuk soalan yang alas rendah dan sederhana. Okay. Dan yang ketiga iaitu di misi ketiga iaitu dua misteri di mana murid diuji kefahaman tentang kata maju mantap melalui pelbagai teka-teki, kuis dan cabaran menulis sampai dengan lagu. Dan di aplikasi ketiga ini iaitu di aplikasi GameKit di mana aplikasi GameKit ini dia mempunyai variasi template sama seperti Journaly. Dan saya memilih template yang boleh belajar sambil bermain sambil mengintegrasikan pembelajaran matematik di mana pelajar boleh membeli ataupun menggunakan wang piggy bank di sana untuk bermain kuis-kuis di sana. Contohnya kalau dia berjaya, dia boleh beli barang-barang di sana dan dia ada dia punya tabung sendiri di GameKit tu. Itu kelebihan keseronokan bermain di GameKit. Okay. Dan yang keempat itu adalah misi yang keempat iaitu gunung cabaran di mana murid akan baca dan memahami apa yang dia akan lakukan di gunung cabaran terlebih dahulu. Okay, ni gunung cabaran ini adalah misi terakhir dan misi ini agak sukar sedikit, mempunyai kesukaran sedikit tinggi dan sebelum nak main kat background ni dia kena isi nama terlebih dahulu. Okay. Dan halaman terakhir sekiranya pelajar dah berjaya mencapai ke semua misi keempat misi dengan berjayanya, maka murid akan menerima satu kad digital sebagai ejen kemajuan rahsia yang berjaya sehingga ke peringkat akhir misi dengan jayanya. Dan murid juga berpeluang untuk memberikan refleksi selepas bermain menggunakan misi kemajuan di aplikasi Padlet. So, di sini guru dapat membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa untuk mengetahui sama ada keberkesanan misi kemajuan ini kepada murid. Dan guru juga boleh memperbarui dari semasa ke semasa
mengikut kesesuaian tahap dan aras murid. Dan itu halaman terakhir. Dan saya ingin buat sedikit tambahan di mana ketika di YSS, saya memberi pendedahan kepada guru-guru di Miri Sarawak tentang aplikasi Kamas Mana yang saya bina ni. Dan Alhamdulillah semua guru-guru seronok, teruja dan ada sifat rasa ingin tahu kerana mereka katakan binaan aplikasi Kamas Mana ni satu aplikasi yang sangat menarik dan berpeluang tinggi dan sangat berpeluang tinggi untuk mereka pelajari sebab mereka rasa seronok. Sebab banyak aplikasi dalam satu platform itu memudahkan mereka untuk menilai murid dan sebagainya. Dan mereka sendiri kata sangat seronok untuk dilaksanakan, untuk mereka sendiri rasai, dan mereka rasa seronok sekiranya mereka dapat laksanakan bersama-sama dengan pelajar. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Encik.